Okey korang, so sekarang kita akan mulakan perjalanan kita dari Melaka ke Gunung Jurai Kedah seawal jam 5.30 pagi ya. Basically perjalanan dari Melaka ke Kedah akan mengambil masa dalam 6 jam lah untuk kita sampai. Tapi kalau korang ada berhenti dekat arena ke, akan extend lah waktu tu dalam 7 jam ke. Okey korang, so sekarang kita dah sampai sempadan Kedah Darul Aman. Selepas ni kita akan exit Tol Gurun. Okay, setelah beberapa jam baru dah kita sampai ya dekat Gunung Jurai ni. Okay, so sekarang kita ada dekat dia punya parking entrance dia. So kalau korang nak naik Gunung Jurai ni, kena bayar RM5 lah. Melainkan kalau korang ada book dia punya resort, korang masuk free je. Dan nanti dia akan bagi korang satu kad warna merah macam korang boleh tengok dalam video ni. So maka bermulalah kita punya journey kita yang sangat adventure untuk sampai ke puncak Gunung Jurai ni ya. Finally, kita dah sampai dekat puncak Gunung Jurai. So sekarang kita nak pergi cari parking and kita nak pergi collect kunci bilik yang terletak betul-betul bersebelahan dengan Jurai Skyview. So sekarang kita pergi collect dulu lah kunci bilik kita. Korang boleh tengok kan, kawasan resort ni memang sangat cantik, tenang. Dia actually kan, resort ni dia ada banyak jenis bilik tau. Macam kita orang ambil bilik executive room, dia ada premier room, ada villa juga. So korang boleh pilih dah bilik mana yang korang nak. Ni Mountain View. Betul lah, salah satu tujuh tu. Assalamualaikum. Masuk. Oh, dua juga. So korang untuk bilik executive room ni dia akan menghadap Mountain View. Okay, buka lah. Wow. So bilik ni dia akan ada balcony lah yang korang boleh tengok view daripada luar. Sangat cantik kan, korang boleh nampak pulau-pulau, boleh nampak sawah bentang semua kat sini tau. Okay korang, so sekarang kita nak pergi cari makan. So kita nak tengok makanan apa yang ada dekat Fraser Hill pula, dekat Jurai Hill. So jom ikut saya, kita tengok makan apa yang ada dekat sini. Jom. So kalau korang boleh lihat dekat belah kiri saya ni ada receptionist dia dan juga ada simple day cafe kat situ, dan sebelah kanan saya tu adalah Jurai Skyview. Kalau kat sini korang nak makan boleh pergi dekat Puncak Kedah Restaurant. So sekarang ni kita orang tengah nak makan lah, sebab semua dah masing-masing dah kebuluh. Sekarang kita berada di salah satu cafe dekat Jurai Hill Resort. Kita berada di Puncak Kedah Restaurant. Kalau korang nak makan, boleh makan kat sini. Harga dia pun tak adalah pricey, harga dia standard lah. Menu dia memang banyak tau korang. Macam-macam makanan ada kat sini. Memang korang akan ramai mata nak makan apa dah ni Dekat sini juga ada provide untuk buffet. Tapi buffet setiap pagi je dah. Kalau buffet satu kepada dikira RM28 seorang. Nak beli kampung pie right? Satu. Strawberry milkshake. So bapak saya ni dia kata dia nak try kopi Kedah. So kita tengok dah kopi Kedah yang dia nak rasa gitu. Korang boleh tengok kopi dia sangat pekat ya korang. Makanan ni memang sumpah sedap gila tau korang. Memang tak rugi kalau korang makan kat sini. Nak makan western pun ada, masakan kampung pun ada juga kat sini. Lepas je dah makan, perut pun dah kenyang, hati pun senang. Kita keluar lah jalan-jalan dekat depan ni. Kita enjoy the view dekat sekitar kawasan Jurai Hill ni. Pergi mana-mana, selfie ke video ke, kalau tak ambil tu memang tak sah lah ya. Setiap angle kita kena ambil ya. Rugi kau tak ambil gambar kat atas ni, jalan jauh-jauh tak ambil gambar. Korang ingat dekat Cameron je ke yang ada strawberry farm? Dekat Gunung Jurai ni pun ada strawberry farm tau korang. Pokok cactus pun ada tau, dia tanam kat sini juga. Dan juga korang boleh tengok tak, sekeliling tu semua adalah pokok strawberry yang diorang tanam. Nampak tak ada yang tengah berbuah tu semua. Banyak tau dia punya pokok strawberry sini. Dekat strawberry farm ni juga dia ada sediakan tempat duduk dan korang boleh enjoy the view, tengok
view pulau, view bendang, dan juga kat sini ada scone style korang. And juga dia ada Korean strawberry milk dan juga ada strawberry sparkling. Bukan tu je, banyak lagi sebenarnya yang diorang jual. Diorang ada jual air coklat strawberry, ada jam strawberry, macam-macam lah. Korang boleh datanglah kat sini kalau korang pergi Gunung Jerai. Kita ada ice cream sundae. And then kita ada strawberry sparkling. Dia rasa macam dia sikit. Lepas tu kita ada ice cream strawberry. Ni ada banyak flavour lagi kat sini. Boleh pilih lah. Nak yang macam ice cream satu Malaysia pun ada macam ni. Ni pun kita ada banyak lagi lah. Sekejap dia ada flavour lain. Kat sini pun ada aktiviti skybike, ada flying fox, tapi yang tu kena bayar lah. So dah petang-petang macam ni, of course lah kita nak enjoy sunset view from our room. Untungnya kalau korang ambil executive room, korang akan dapat tengok view sunset ni. Kalau korang ambil premier room, korang tak boleh tengok view-view yang cantik macam ni. So kalau datang sini, korang kena book executive room, okay? And korang boleh tengok view dia sangat cantik korang. Korang boleh tengok matahari tu benam ya. Bukan selalu tau tengok view macam ni. So sekarang jam menunjukkan pukul 8.35 malam. So sekarang ni kita nak keluar, nak tengok view malam pula dekat atas Gunung Jerai ni. So stay tune. Korang boleh tengok, nampak kan berkabus kan view pada waktu malam dekat atas Gunung Jerai ni. Rugi tak korang kalau korang tak datang and tak experience sendiri benda-benda macam ni. Korang boleh tengok kabus tu bergerak dan juga time ni memang sangat sejuk tau. Kat atas Gunung Jerai ni memang tiap-tiap malam dia akan berkabus dan juga tiap-tiap pagi juga. Tapi kalau dah nak hujan, lagilah tebal kabusnya. Macam time ni sebenarnya dah nak hujan dah juga. Itu yang kabus itu datang and korang boleh tengok dah tebal kan kabus itu. So kita orang pergi dah ngopi-ngopi dekat Simple Day Cafe yang ada dekat sini. Macam-macam tau dia ada jual dekat sini. Korang boleh tengok ada kopi, ada kek. Hai korang, so sekarang saya berada dekat Simple Day Cafe dekat atas Gunung Jerai. Sini dia jual dessert lah, basically dessert. Ada croissant, ada cheesecake, carrot cake, ada tiramisu cake dan macam-macam lagi kat sini. Macam ice chocolate ke coffee, cappuccino, espresso semua ada kat sini. Korang boleh datang sini, korang boleh try. Kat mana location ni dia betul-betul berhadapan dengan Jerai Skyview. Okay guys, kita tengah tunggu hujan reda. Sebab sekarang tengah hujan dekat Gunung Jerai ni. Tapi hujan dia menyebabkan ia berkabus dan sangat sejuk. So korang kena try tau, korang kena try datang dekat Gunung Jerai ni. Confirm korang takkan menyesal ya. Sebab korang dapat enjoy the view, korang boleh dapat healing dekat sini, and korang dapat enjoy the view lah dekat, especially dekat Jerai Skyview. Okay. So time ni kita dah on the way nak balik ke kita punya bilik lah. Tapi macam korang boleh tengok time ni hujan lebat. Lepas tu ada guruh kilat time ni. Sebaik takkan sambau. Morning semua. So sekarang adalah hari kedua kita berada di Jerai Hill Resort. So sekarang kita nak morning walk. Kita nak hirup udara segar pagi-pagi kat sini. Dan korang boleh tengok, nampak tak kabus tebal kan pagi-pagi kalau kat sini. Kalau
Kalau kat sini pula adalah kawasan villa dan korang boleh nampak kan ada pool dekat depan tu, dan juga ia berdekatan dengan strawberry farm, dan korang boleh nampak tak kampus dekat belah tepi tu. Tebal kan, dan sangat sejuk tak korang. Tak tahu dah nak cakap macam mana, tapi dekat sini kan korang, memang kawasan dia sangat cantik. Dia punya resort ke villa ke memang semua tip top korang, dan sangat tenang tau kawasan dekat sini. Yang ni pula laluan strawberry farm yang kita orang pergi semalam tu lah. Dia dekat-dekat je sebenarnya dia punya attraction dia tu. Cantik kan view pagi kat atas ni, dapat tengok langit. Tengok tu bapak saya ke main feeling macam kat luar negara. Kau-kau itu ban. Suhu berapa? 22 kat sini. Situ 22. So actually Jerai Hill ni memang sesuai lah kalau korang yang sukakan kawasan yang tenang, healing ke, korang boleh datang lah dekat Jerai Hill ni. Selain daripada korang pergi Cameron ke, korang boleh datang dekat Jerai Hill ni juga, okey? So kita jalan-jalan menikmati view dulu sementara nak menunggu pukul 7.30 pagi untuk kita breakfast dekat restoran Puncak Kedah. Masing-masing dah lapar, so jom kita pergi makan. Actually kan korang, untuk breakfast ni kalau siapa yang stay dekat Jerai Hill Resort akan dapat free breakfast untuk diorang. So yang selebihnya kita orang tambah lah, kena bayar sendiri lah. Satu kepala RM28 sahaja. Dan RM28 tu korang boleh menantak lah macam-macam yang korang nak makan, makan lah. Memang banyak sangat tau dia punya menu breakfast dia dekat sini. After kita orang dah check out, kita orang singgah hijau-hijau places dekat Gunung Jerai ni. So actually kan korang, kat dalam ni ada hidden jungle coffee shop tau dalam ni. Korang boleh ngopi-ngopi dulu dekat sini. Selain daripada korang nak ngopi-ngopi, korang boleh order nasi lemak pun ada dekat sini. Sandwich pun ada juga, boleh try. So these places memang sangat sesuai untuk korang yang nak healing atau nak go OTD dekat sini. Dan kalau korang jalan terus ke depan, korang akan jumpa dinosaur park untuk korang bawa anak-anak ke. The view and the scenery dalam ni memang sangat cantik korang. So kat tepi ni actually dia baru tambah tau. Yang ni dipanggil santai-santai places. And kalau korang dah order coffee, korang boleh duduk dekat sini juga. And korang boleh enjoy the view. And dia ada prepare juga sofa dekat sini. Sini pun boleh duduk juga. And korang boleh menikmati view yang cantik kat sini. Yang mana yang nak release stress ke, sini tempat yang paling sesuai lah untuk korang datang. And korang boleh lah tengok nature view yang sangat tenang. So kita mai perkenal dulu ice chocolate jungle coffee ni dulu. Korang pun boleh minum dekat sini juga. Sini pun ada tempat duduk. Dan sini lagi cantik lah kawasan dia. Korang boleh nampak view overall. And juga tempat duduk dia ni cantik. And sesuai kalau korang nak OOTD ambil gambar ke, korang nak shoot video kat sini pun cantik je. Okay, so before kita nak turun ke bawah pula, kita naiklah Jerai Sky View untuk kita tengok view overall dari atas. So dia punya harga tiket untuk masuk Jerai Sky View ni iaitu RM5 seorang, dan dia akan provide sarung kasut juga untuk kita pakai before kita pijak dia punya gelas tu.
sekarang korang kita tengah pakai sarung kasut sebab kita nak pijak dekat gelas sky view, cerai sky view untuk tengok view lah, view sekitar Kedah, penuh cerai daripada atas. Nampak tak? Love gila tau korang dengan view dia. Can't believe this feels so right. Love with you, love with you. Feels so true, feels so new. Love with you, love with you. Okay dah, so time ni memang dah on the way nak masuk kereta and dah ready nak turun lah. Okay korang, so sampai di sini saja perjalanan kami sekeluarga 2 hari 1 malam di Gunung Jerai, dan harap korang enjoy the video, and jangan lupa like, subscribe, share and comment video-video dari RNE TV. Okay, so bye.